Assalamualaikum Mazy people. Welcome back to YouTube channel Idaman Duo from Kuala Loko. Lukman Duo from Kuala Loko. Gila sikit sayang banyak semua jadi glow. Do hard on story takkan tenggelam. Hey kau dan aku kita ni idaman. Alright guys, so konten apa kita orang nak buat hari ni? Konten yang agak simple, iaitu say yes to my wife, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh tanya apa-apa soalan dekat aku. Tricky kan? Dia boleh cakap, dia boleh tanya nak apa-apa je, semua dia boleh. Dia nak itu, nak ini, semua boleh. Tapi tak boleh tanya. Tetapi dia tak boleh tanya. Okay. So konsep dia simple je. Aku kena cakap ya dekat dia, and dia pula tak boleh cakap apa-apa dekat aku. Tak boleh tanya apa-apa. Bukan tak boleh cakap apa, tak boleh tanya apa-apa. Tahu? Faham kan? Konsep dia mudah je kan? So, kalau misalnya tertanya ke ataupun terjawab ke, so apa? Ada okay. ni ke hukuman? So kalau kata untuk abang, kalau abang tergeleng kepala ataupun abang tercakap no, tak boleh, so abang kena belanja sayang makan. And sama juga dengan sayang. Kalau kata saya tanya kat abang, abang nak makan ni tak? So itu dah soalan. Walaupun saya tanya abang nak makan tak? Pun yang kira kalah. Okay? Susahnya. So sebagai orang yang kalah, bukan orang yang kalah lah, orang yang kalah nanti, so dia akan kena belanja makan. Okay? Alright. So tanpa membuang masa, jom kita jump to the content. Okay? Let's go. Alright guys, so sekarang ni macam korang boleh nampak kat belakang ni, kita dekat Fuyoh Boom Festival. Ni dekat Aeon AU2 Setiawangsa. Setiawangsa sini kan? Setiawangsa. So itulah kita orang tadi ingat kan nak masuk kat dalam mall tu. Sekali dah terjumpa kat sini, so kita akan jalankan challenge kita dekat sini dulu. Lepas tu baru kita akan masuk ke dalam pula. Okay? So kau nak tengok apa yang kita orang beli and apa yang ada dekat sini, jom aku bawa korang masuk. Let's go. Guys, so sekarang ni Aida Nurin dia nak avocado. Ni lah avocado yang dimasukkan tu. Okay. So kalau korang datang, korang boleh cari kedai ni. Okay. Avocado Espokat Indomilk. Okay. Alright guys, so sekarang ni Aida Nuri dia dah beli avocado. Dia dah beli avocado dia. Avocado so, dia tak letak gula. Dia tak letak gula? Dia pure. Okay. And bagi Aida kira okey lah. Satu botol ni 15. Sorry lah tak sempat nak record tadi sebab excited jumpa avocado. Dia nampak je kedai tu, dia rasa terus dia kata okey nak. Cuma yang ni dia tak ada coklat lah. Kalau tadi sebenarnya dia bagi ada rasa yang ada coklat. So bila dah rasa tu terus order, terus beli. Okay. Alright guys, so kita tengok apa next lagi yang Aida Nurin nak beli. Okay? Let's go. Alright guys, so sekarang ni aku dah nampak ada satu kedai lodging. So aku dengan Aida kata nak beli lodging. Okay, beli lodging boleh? Mana boleh tanya soalan? Abang boleh tanya soalan kan sayang? Saya tak boleh. Sayang tak boleh? Boleh. Okay, jom kita pergi beli lodging. Alright guys, sekarang Muhammad Lumain tengah beratur nak beli lodging. Tengok sikit apa yang dia dah pilih. Pandai dia ni. Bila kita tanya tak boleh, dia tanya tak apa. Macam tak fair kan game ni. Saya nak cheese satu. Lepas tu saya nak tom yum. Ambil cheese, ambil tom yum. Nak apa lagi abang?
Actually first time kan kita rasa loceng ni abang. Betul tak rasa first time? Saya pernah rasa dululah. Ni tom yum. Tom yum. Tom yum. Cheese tadi mana bang? Cheese ni Oh ni cheese. ya. Satu lagi saya nak ayam apa? Ayam madu. Ayam madu. Panas-panas. Ini ada kerang. Ayam madu Ha. Okay bang. Sos. Ya, kalau asin boleh bang? Nasi. Nasi. Kesedap elok sekali. Sekali lah. Sekali, okey. Ajalah saya patah. Tapi nak telur dia je. Tak sabar yang makan boleh. Telur je. So tikam ni kah? Boleh. Thank you. Sekejap, bayar lagi kan? Telur. Yes. Okey bang. Okey. Mari. Thank you. Bye. Alright guys, aku jumpa Abang Melambung. Benda yang mengambil kenangan juga ni. Aku pernah berniaga ni dulu masa aku dekat Ulangat dulu. Pernah berniaga dekat Bazar Ramadan. And itulah Abang Melambung kan. Okay guys, so kau boleh check out lah. Ni ada lagi macam-macam kat sini. Ada ubi, ni ada lempeng, lempeng pisang, lempeng kelapa yang biasa pun ada. Nasi komok pun ada dekat sini. Kau boleh nampak tu sebesar ayam dia. And also kalau kata kau nak krabi Maggi pun ada krabi Maggi. Okay, right, so jom, let's go. Aida manis menawan, senyumnya buatku terpaku. Kau nampak tu, dia ambil tester je. Tester watermelon lychee. Dia sedap. Nak pula ke? Nak. Jom. Nak satu. Nak satu. Terminal lychee. Sebab kita tak tanya dia, so kita order. Kita ambil je. Okay, Kalau jom tak beli. kita kalah. Jom beli. Jom beli. Marilah kita. Let's go. Mana order watermelon lychee? Nak. Alright guys, so sekarang kita boleh nampak kat sini ada Nurin. Dia terus nak beli, okay. Dia testing, dia terus beli. Bekas one lagi. Sedap. Mainlah datang. Tak tahulah kita orang datang sini tiba-tiba ada benda ni. Later that same evening. Alright guys, macam korang tengok sekarang ni, kita ada dekat satu kedai nasi campur. Okay, and macam-macam ada jual dekat sini. Ada jual nasi biryani, nasi hujan panas, nasi minyak, apa semua ada. Okay, nasi kenduri, makja. Okay, So lauk yang ada dekat sini ada dua jenis lah, which is ayam dengan daging. So ayam masak kurma, ayam masak merah dan kambing masak kari kot tak silap. So kat sini ada memilih untuk ambil nasi biryani dengan ayam kurma. dan kalau kata korang tak tahu nak makan apa, korang boleh je tanya kat akak tu. Kak, saya nak ambil apa dengan apa ni kak? Saya nak ambil nasi ni dengan lauk apa kak? Saya nak ambil ni nasi hujan panas ni dengan lauk apa kak? Dia akan bagi tahu kat korang. Okay, dia akan suggest korang apa saja benda-benda yang terbaik. Okay. One eternity later. Alright guys, so korang boleh nampak kat sini ada Nurin dan juga Hasil. Hasil dia mengepau aku kan. And Hasil ada lah satu dua yang barang aku. Mana barang abang? Barang abang tak ada? Ada. Abang nampak lidi dia tu barang abang. Okay, so kita dah beli barang-barang yang ada Nurin nak. So jom kita balik ke rumah. Let's go.
Alright guys, so itu saja konten daripada kita orang. Okay, so macam korang nampak, aku ikut je apa yang bini aku nak, and dia pun tak persoalkan apa yang aku nak. So untuk konten kali ni, aku gagal sebenarnya. Aku gagal menyelamatkan duit aku sendiri. Okay, and tadi aku berdaya Nuri sebab berjaya pau tanpa kalah. Alright, so kita akan sambung konten ni next. InsyaAllah kalau korang suka jenis-jenis konten yang macam ni, challenge apa lagi yang korang rasa kita orang boleh buat, just bagi tahu dengan kita orang. Kita orang akan cuba pertimbangkan lah. Right, so kita jumpa lagi di next episode. Idaman sign out. Gila sikit, sayang banyak. Aduh. Banyak barang. Banyak barang. Okay, bye-bye. Flashback. Ambil cheese, ambil tom yum. Nak apa lagi abang? Nak apa lagi abang? Nak apa lagi abang? Actually first time kita rasa lok cing ni abang. Actually first time kita rasa lok cing ni abang. Actually first time kita rasa lok cing ni abang. End of flashback.